Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke podcast Oh Ya Ke. Apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Thank you everyone yang dah mendengar part pertama, babak yang pertama. Betul. Sekarang kita akan teruskan ke bab kedua, tapi sebelum itu episod kali ini ditajakan khas oleh Yan and D Property. Kalau korang ingin menjual beli rumah ataupun sewa rumah, sekarang sewa rumah ni quite common lah, sebab kadang-kadang nak dapat sewa rumah daripada government tu susah atau lambat sikit. Tapi kalau korang nak sementara tu, boleh saja hubungi mereka di 97865521 atau hubungi mereka untuk sebarang pertanyaan dan butiran lanjut di laman Instagram mereka yan.boyan atau rushdi.realtor. Okay, boleh saja. Kita teruskan dengan Ustaz. Soalan ni Ustaz. Tadi kita berhenti di bahagian setelah Ardel mendapat rawatan di kapal terbang. Kapal terbang pula. Itu kapal yang besar. Kapal laut lah. Kapal laut yang besar, kapal terbang pula. Bulan sabit merah ni kapal. Bulan sabit merah ni kapal. Apa namanya? Almah. Bukan. Kapal apa? Shirin. Nama kapal tu Shirin. Shirin. Kapal Shirin tu tadi Ardel ada kongsi tentang apa you dapat info ibunya sakit juga. Dan kemudian saya pun actually yesterday lah I saw your Instagram post, ada satu tu you baru habis menguruskan kaki ibunda yang tercintanya kan. Mungkin di situ how it happened, dia punya urutan dia daripada dapat tahu khabar kemudian ada teruskan pelayaran hingga ke Malaysia ni, keadaan ibu tu sendiri. Okay, daripada awal, daripada sebelum saya nak bergerak tu, memang saya tahu keadaan ibu saya tak baik-baik saja, tapi dia okey, dia boleh WhatsApp saya, boleh tanya khabar, boleh. Dia memang seorang ibu yang setiap pagi akan sharekan doa-doa. Setiap malam, Noi okey ke, dah makan ke, Noi sihat ke, daripada awal pelayanan daripada Barcelona lah. Tapi bila hampir sampai ke Itali, ke Greece tu, saya pelik. Sebelum tu saya rasa macam kenapa mak saya dah tak ada WhatsApp saya. Dan saya Adwa pun tak beritahu dengan saya, sebab diorang tak nak risaukan saya. Faham. Dan saya tergerak masa tu, saya tanya dengan kakak saya, Kak Ngah rasa macam tengah down sikit ni, Kak Ngah okey ke, Mama macam mana? Lepas tu cakap Mama okey je. Tapi saya tahu kan, sebagai seorang adik, kita kenal kakak kita. Dan saya tanya dia, betul ke okey? Baik bagi tahu. Kalau tak nak bagi tahu, kita adik kan. Adalah setiap mengugut tu. Kalau tak nak bagi tahu, lepas ni tak nak update apa-apa lah, cakap kan. Kalau ada masa pun tak nak update, baik bagi tahu. Cakap tak ada apa-apa. Tanya kat Adwa pun tak bagi tahu. Lepas tu tanya lagi. Last saya tanya, kalau tak apalah, tak nak dah lah, buka WhatsApp, nak delete je lah kan. Lepas tu dia cakap okey, Mama tak sihat. Dia cakap baru dapat result daripada doktor, mengatakan saraf kaki mak saya, kiri yang kanan tu mati. Sebelah kiri mati sampai paras atas lutut, sebelah kanan tu bawah lutut, dan perlu dirawat segera dan potong. Dan dia hantar gambar kaki mak saya yang daripada hitam satu tumpuk tu melarat sampai ke atas dekat betis. Saya cakap hitam macam mana? So dia hantar gambar, saya tengok teruknya. Lepas tu saya cakap macam mana keadaan Mama demam je, everyday demam. Lepas tu saya cakap Mama okey ke? Mama tak okey. Mama dalam keadaan yang sangat tak okey. Angah pun tak tahu nak luahkan kat siapa. Kan kalau Angah bagi tahu dengan Noi, nanti yang lain marah, kenapa nak susahkan hati Noi dekat sana. Saya cakap tak apa je, bagi je tahu. Sebab benda ni perlu tahu. So Kak Angah pun cakap dia kena bagi tahu, if anything, kalau sepanjang saya belayar tu mak saya tak panjang umur, mungkin dia tak ada rasa bersalah sebab saya tak tahu. Dan dia pun cakap tengok daripada keadaan Mama, dia takut saya tak sempat jumpa dia. So saya tanya dengan dia, perlu ke untuk saya balik? Saya cakap dia cakap tak apa, nanti Angah bincang dulu dengan adik-beradik, bincang dulu dengan Mama. So saya cakap kat dia, bincang dulu, esok bagi tahu. Dalam masa yang sama, saya tanya juga dekat dalam grup. Kita orang ada grup tim Barcelona. Saya tanya dengan pendapat Tuan Musa, dengan Pio Rahmat, Kak Zizi, semualah, Ilya. And then Pio Rahmat saja saya, Adel balik. Seorang ibu memerlukan anak.
dan tugas awak untuk merawat ibu. Jika kat sana diperlukan, pergi kat sana, dan kita orang akan teruskan misi ni. Lepas tu saya cakap kat dia, InsyaAllah saya akan saya dah bagi tahu dengan keluarga saya, tunggu diorang bagi keputusan. Dan saya pun Kak Jar pun kebetulan ada tanya macam mana. So saya cakap dengan Kak Jar apa yang saya nak kena buat. Dia cakap buat solat istikharah, solat hajat. Kak Zizi pun cakap benda yang sama. Dan masa dalam kapal tu saya selepas solat asar tu saya terus buat solat istikharah, solat hajat. Lepas tu saya minta, ya Allah, kau bagi aku satu jawapan. Kedua-duanya adalah benda yang baik. Jika aku teruskan, satu benda yang baik. Jika aku tak teruskan pun, satu benda yang baik. Saya bagi esoknya tu saya demam, malam tu saya demam panas. Sebab malam tu juga terjadinya ombak setinggi 4 meter. Allah. Jadi masa tu saya memang dah tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. And then saya tiba-tiba high fever yang sangat tinggi. Saya tak mampu untuk bangun. Saya pun tak sempat update yang lain. Tapi saya semua buka pagi tu, subuh tu saya cakap, Kak Ngah, macam mana keputusan, bagi tahu sekarang. Kalau tak, nak berhenti dekat tempat yang terdekat untuk dapat turun kat darat. Lepas tu Kak Ngah cakap, lepas dia dah bincang, diorang cakap, Mama minta saya teruskan misi ni. Dia cakap, pergilah bantu warga, ibu-ibu dekat sana, warga emas yang lain yang memerlukan. Teruskan je, sebab dah nak sampai daripada Greece ke Gaza tu dah tak jauh. Lepas tu saya pun cakap kat Adwa pun cakap pergi teruskan. Kakak saya, abang saya, adik saya semua cakap pergi teruskan. Dan saya pun teruskan. Saya cakap dekat grup, saya cakap family saya redha dan minta saya teruskan. Masa saya dalam keadaan yang sama, saya minta, ya Allah, aku tak nak minta kuat jika aku perlu melalui benda ni seorang diri. Dan saya minta kuat tu Allah ada dengan saya, sebab saya seorang hamba yang lemah. Jadi saya minta, ya Allah, aku lemah, aku ni hina, aku ni berdosa. Pimpin aku, ya Allah. Tolong jaga ibuku di sana. Tolong beri kesihatan yang berkat, yang engkau redha. Tolong panjangkan usianya sehingga aku pulang. Memang tu yang saya doa. Dan saya pun cakap dengan adik-adik saya, seandainya apa-apa terjadi sepanjang pelayaran ke atas diri saya ataupun mak saya redha dan saya minta semua orang redha. Kalau mak saya boleh redha untuk lepaskan anak dia pergi one way ticket, takkan saya tak boleh redha apa pun kemungkinan yang mak saya memang dah minta untuk saya ni. Dan masa tu saya cakap kat Ustaz Piur Rahmat, Ustaz doakan mak saya. Sebab Ustaz antara orang yang macam saya tak ramai sangat kawan, dan dia pun minta orang-orang masjid doakan untuk mak saya buat solat hajat. Alhamdulillah, esoknya lepas saya demam tu, saya memang demam a few days. Memang high fever teruk. Sebab dalam keadaan yang sama, saya cuba untuk pulihkan balik semangat saya tentang ibu saya. Saya risau keadaan dia. Dan dalam masa sama kita dah masuk red zone. Kita dah masuk ke kawasan red zone. Dan tapi saya bagi tahu keadaan saya pada tim-tim saya, macam Maria rapat dengan saya dalam kapal Mikeno, dengan kapten saya. Boleh kata dia macam family, abang-abang dengan kakak-kakak saya. Dan dia cakap, apa masalah sebenarnya kau ni? Dia cakap kan, sebelum ni kau tak selemah ni. Dia cakap. Lepas tu saya cakap lah, saya tunjuk gambar, Maria, ni gambar kaki mak saya. Saya cakap. Dia cakap, teruknya dia cakap. Dia cakap macam ni dengan saya. Adel, dia cakap, kalau kau teruskan pun satu benda yang baik, kalau kau pulang pun satu benda yang baik, sebab kau kena menjaga mak kau. Lepas tu saya cakap lah, mak saya dah redha atas saya, mak saya suruh saya teruskan. Dia cakap, kalau aku kat tempat kau pun aku tak tahu macam mana aku nak teruskan pelayaran ni. Lagi-lagi bila dapat tahu macam keadaan mak saya tu agak serius lah. Kalau potong kaki tu dia risk pada nyawa dia. Lagi-lagi dua-dua kaki. Dan Alhamdulillah, Allah punya kuasa tu memang mak saya nak tunggu saya lah. Lepas dah habis tu saya balik, saya terus uruskan mak saya. Dan mak saya potong kaki pada pukul 11 malam. Saya tunggu sampai pukul 2 pagi. Alhamdulillah, semua staff dekat Hospital Kajang tu sangat-sangat membantu. Daripada nurse, daripada doktor, semua baik. Bagi kata-kata semangat dan jaga mak saya dengan sangat baik lah. Alhamdulillah. Lepas saya pergi lawat. Setiap hari saya lawat tu mesti diorang akan cakap,
InsyaAllah mak akan okey, jahitan dia okey. Tu dia bagi tahulah kaki dia sebelah kiri pula dah ada hitam tu, tumpuk yang sama daripada yang kecil, dan dia boleh merebak besar, dan dia akan lebih teruk. Macam sebelah kanan potong bawah lutut, tapi yang ni dia mungkin akan kena potong atas lutut. Cuma doktor tak nak buat benda tu sebab risk pada nyawa dia. Dan saya pergi tu, mak saya dalam keadaan yang boleh share doa, boleh WhatsApp saya tanya, Noi macam mana, sihat ke, dah makan ke, okey ke, ada orang bully ke, apa ke. Dia selalu cakap saya jangan takut untuk lalui semua setiap hari dalam hidup kita ni ada ujian kan. Jadi bila saya balik tu, dia tak sama macam yang saya tinggalkan tu. Benda tu berat lah. Benda tu berat untuk saya sebab saya dah tak dapat mesej-mesej doa daripada ibu. Seorang ibu, dia lah seorang ayah, dia lah seorang ibu yang besarkan kami 6 beradik. Sampai hari ni alhamdulillah saya dapat jaga dia walaupun banyak benda yang kena korbankan. Sebab sepatutnya kan 18 hari kan. Sepatutnya sempat je. Sempat. Tapi benda tu bila dah drag, tapi disebabkan dia nak tunggu tu, benda tu makin melarat. Jadi Tapi dapat tunggu sekepulangan Ardel ke Malaysia baru mula operasi itulah. betul. Baru dia mula nak pergi operasi. ke airport tau. Cuma keadaan dia masa dia nak sambut juga ke airport. Walaupun dia macam tu, kita sampai tak apa, mau tunggu kat hotel. Kita datang to you lah. We come to you. Dia sebab memang akan balik ke hotel tu juga kan. Tapi dia nak sambut juga dalam keadaan dia macam tu. Bayangkan kalau macam kat airport hari tu memang penuh orang. Kalau dia pergi tu memang tak boleh tau. Sebenarnya kita yang kesian tengok mak mertua saya lah kan. So macam mak saya, ayah saya pun, mak mertua Adel lah sendiri pun memang kita suruh jaga mama dulu. Apa-apa tengok mama dulu. Macam tu lah. Kita boleh nampak lah seorang ibu bila dia dah makin berusia, usia dia tu dia makin lama makin meningkat, dia akan dia akan menjadi kembali macam kanak-kanak. Ada masa dia marah-marah, ada masa dia menangis, dan dia dah kadang-kadang dia mula lupa. Lagi-lagi bila doktor cakap otak dia mula mengecut. Dan stroke separuh badan. Selepas operation tu mata dia sebelah blackout. Walaupun dah buka lampu terang pun dia still kata gelap, jadi resah. Dan apa yang saya boleh katakan, kalau sesiapa masa ada ibu tu, jagalah ibu dan ayah kita sebaik mungkin. InsyaAllah kita pun para pendengar dan penonton sama-sama lah kita pun panjat doa pada Allah SWT, terutamanya agar Allah memberikan keafiatan, kesejahteraan buat ibunya Ardel dan juga buat semua ibu-ibu kita yang telah banyak berjasa membesarkan anak-anaknya. Semoga Allah merahmati para ibu baik yang masih hidup atau telah pergi ya. Amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih masih lagi bersama kami dalam episod kali ini. Ya, tapi buat sementara waktu ini kita dengarkan dulu celoteh daripada Yan.Boyan dan juga Rusdi.Realtor. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh hubungi mereka di talian 97865521 atau hubungi mereka di laman IG mereka di Yan.Boyan dan Rusdi.Realtor. Ya, baik. Jadi tanpa membuang masa, kita dengarkan soalan yang pertama untuk dengar apa pandangan mereka. Ya, soalan pertama, kita ni situation. Memang berbian juga. Situation dia is, saya ni dah berkahwin, dah ada anak, dah ada cucu. Oh, Masya Allah, cepat Bukan baru time tu. Alhamdulillah kan. Dah ada cucu. Betul. So dalam situation saya ni, what is the planning that I should do next? Sebab anak dah kahwin, dah ada cucu lah. Okay. What's the next thing that I should do? Okay, so ideally, usually kita advise kita punya clients to have a property plan before you are 55. Why 55 is because at this age is when your CPF will create this retirement account, RA account lah. So once this retirement account are created, if you sell your house, then you will need to fill up your retirement account first. So duit tu tak dapat semua kat you lah. Jadi kalau before 55 lah. Yes. Now kita letaklah ada beberapa sahabat-sahabat ataupun teman-teman di luar sana yang dah reach 55. Jadi dia nak jual rumah dia. So is that any good advice for them? What are the choices lah to make?
Okay, so kalau macam dah above 55, ideally the planning is before lah, before 55. Okay. Tapi kalau dah above 55, then we'll look into the situation also. We'll see if, let's say, is it a best situation for them to move? Because generally, I mean, as a general Singaporean, yeah, they at 55 they felt that the house is too big for them. Yeah, then they need to move to a slightly smaller house. Because generally kalau macam orang yang tinggal maisonette, example, Okay. makcik-makcik, Itu tangga. yeah, ada tangga, all those, right? The hazard would be the hazard for them. Then kata macam, oh kalau macam handphone dah tertinggal, lepas isyak kat bawah, Malas tak apalah, malas lah nak turun. Besok lepas subuh je lah baru turun. Buat slide. Dalam rumah tu buat slide. Buat pole. Ada tu. Firefighter pool. Makcik tu. Makcik turun dengan baju butterfly. Baru kena panggil firefly betul. Firefly pula. Kena panggil firefighter betul. Ada orang pernah bikin lah slide. Ada orang pernah bikin? Recently I saw. Tapi tak tahu approve tak approve, wallahu alam. Pasal kat the ID show ada slide lah. Dalam rumah Rumah maisonette lah. Oh wow. Boleh lah. Aku kalau masuk sangkut bro. Ada can lah. Badan dah Itu sangkut. baru kena panggil firefighter juga. Tolong. Abang bomba. Kenapa kebakaran? Tidak, sangkut. Kain dah tersangkut. Dalam terowong. Kacau. Okay. So diorang kena jual rumah diorang lah pasal diorang nak smaller Downsize space. Usually we call it downsize. Yeah. Faham. Tapi what maybe satu masalah yang they might face kalau dia nak downsize tu? Yeah. Okay. Generally, most of these retiree diorang fully paid. Okay. Generally lah. Tapi we got situation where back then when they purchase the house, diorang stretch the loan up to the age of 65. So that means sekarang ni, example dia in the 60s, 61, 62, diorang masih ada lagi 3-4 tahun lagi nak service the house. And anak-anak semua dah besar, dah kahwin, dah keluar. And kata macam, this house is too big. There are instances back then when I do is even though they jual, they suffer a loss. Yeah, we call it negative sales lah. The reason being is because harga penjualan rumah offset dia punya CPF that need to be returned, minus of yang outstanding loan yang maybe ada lagi 60-70 ribu, then they don't make the profit there. Yeah. But however, after they sell, after fulfill all the retirement amount, they'll be able to cash out and buy the next house, maybe a 3-room flat or 4-room flat fully paid. So ideally kalau macam this type of clients, usually we'll try to buy for them a house that is fully paid. Yeah. No point taking a loan for this. tak dapat kind loan of pun things. kan. Susah kan. Susah, yeah. The older generation kalau nak dapat loan pasal jangka nyawa lifespan dia pun dah tak panjang. So yang nak kasih loan pun takut lah. Betul. Kasih kau loan beratus ribu ni kau boleh hidup sampai bila? Sekali pinjam je besok Allah dah ambil balik. Wah, kacau. Tapi In that kalau case macam mana? Tu dugaan untuk HDB tak lah. Maybe on the next chapter kita nak tanyalah. Let's say kalau bisa kata dia dah loan habis dia meninggal, habis macam mana dengan loan tu ke siapa ke? Boleh boleh, insyaAllah boleh. Ataupun kalau nak ada soalan seperti itu, nak tanya, nak jawapan sekarang juga, boleh saja hubungi Yan and D Property di 97865521. Yan and apa property? Yan and D. Yan and D macam D&D sih. Okay, tak kelakar. Okay, atau hubungi mereka di laman Instagram mereka dian.boyan dan rusdi.realtor. Sorry lah, maafkan saya kadang try untuk kelakar tapi tak kelakar. So kita terima hakikatnya dan kita sambunglah episod apa tadi, cerita apa tadi? Cerita ni lah, kita dengarkan episod ini. Okay, kita proceed on sampai ke, dah sampai red zone lah. Kita patah balik ke cerita tu. So apakah perasaan atau reaksi Adele bila tahu okay, kita ada chance kena tahan ni? Tu detik-detik part tu lah. Sebab tu dah life and death lah. Life and death satu. Apa yang Adele dah share kan, benda tu semua kira-kira macam, is this gonna be just a useless movement? Aku dah sebenarnya tak, maka aku punya support tak sampai. So what was going through your mind lah? Masa tu start kita masuk ke last red zone, saya sempat masuk kat WhatsApp group family saya dan juga family Adwa. Saya minta maaf semua dan saya memang tak ada letak langsung ayat-ayat yang merisaukan ataupun menyedihkan lah. Saya cakap semuanya berbalik pada Allah. Doakan yang terbaik
InsyaAllah Allah akan jadi kami punya autopilot. Jaga diri baik-baik semua dan jagakan Urwa dengan Afan lah. Masa tu memang saya adalah orang yang memang tak suka merisaukan orang lain. Tapi masa keadaan yang sebenar tu kita je lah yang tahu. Dan masa tu lah kebergantungan kita hanya pada Allah. Bila kita letakkan kebergantungan kita pada Allah, maka Allah menenangkan hati kita dan memudahkan urusan kita. Ada hikmah dia lah. Kenapa? Sebab Mikeno pun masa hari last kita kena intercept tu itu adalah makanan yang tinggal memang terakhir dalam kapal kami. Mungkin kalau tak kena intercept pun agak struggle juga untuk kami. Untuk survive. Tapi mungkin kalau dah dekat dalam Gaza, pandai survive lah. Itu niat dia. So memang dah tak kisah. Yang saya memang letak semua pada Allah. Saya yakin yang Allah ni dia tak akan menzalimi hamba-hambanya, malah dia akan menolong dan membantu hamba-hambanya yang meminta kepada dia. Jadi saya minta pada Allah, ya Allah jadilah autopilot untuk kami, ya Allah. Ya Allah mudahkan perjalanan ini. Kalau ikutkan daripada sebelum ni, JSF antara dah lepas daripada flotilla yang sebelum ni. Kita dah jauh. Jadi kita memang letak harapan tu tinggi. Oh, ini mungkin tak akan intercept. Sebab daripada awal tu kita nampak negara TED kan, dia pun dah mengeluarkan statement. Dia cakap jangan masuk. Kalau masuk dia akan letak kat penjara teroris dan sebagainya. Tapi kita rasa macam tapi tak ada kena apa-apa lagi. Tak kena apa-apa. Mungkin Allah nak mudahkan urusan. So kita belayar sampailah last sebelum nak masuk ke garisan red zone yang terakhir. Masa itulah di intercept. Dan kita tak sedar sebenarnya awal-awal intercept tu. Permulaannya kita dengar daripada radio kat kapal tu macam kena hijack malam. Kena hijack sebab diorang akan bertindak malam sahaja. Sebab diorang punya speedboat warna hitam dan speedboat diorang tak ada bunyi. Bukan macam kat Malaysia tak ada bunyi, dan kita tak sedar dari speedboat sebab dia tak mungkin ada banyak kelengkapan yang cukup segi kenderaan diorang untuk boat diorang untuk intercept semua dalam satu masa. Sebab kapal layar ni kecil-kecil. So kita dah memang susun atur jarak-jarak. Jarak-jarak jauh. Jadi harder for them lah. Yes, susah untuk diorang. Jadi diorang ada speedboat. Tu speedboat tu lah yang diorang pisahkan untuk intercept banyak kapal. Jadi masa yang malam kejadian tu, dia macam hijack kita punya radio dekat kita punya kapal. Masa tu kita dah tahu Alma dah kena intercept sebab Alma dah tak dapat dihubungi lah. So kita nampak kat Alma tu dah ada kapal besar yang dah pergi. Bila kita pusing je belakang tengok yang lain dah mula dah ada speedboat ni pergi dekat setiap kapal-kapal yang kecil yang jauh-jauh kat sana. Kita nampak cahaya sebab diorang semua pakai cahaya kan. Sebab kapal kita orang tak ada cahaya tu kecil sangat. Jadi kita dah tahulah drone dah mula banyak. Kita tengok ke atas. Jadi kita tahu get ready. So kita pun memang dah training, semua naik ke atas, tenang, dalam keadaan tenang. Kemudian selepas dalam 40 minit kejadian tu, datanglah satu kapal untuk intercept kami. Saya ingat masa tu memang dah kena intercept. Rupanya tidak. Dia simbah water cannon yang pertama. Okay. Dia just tembak kat semua orang ke macam mana? Dia sembak tak, mungkin ada kapal yang kena, ada kapal yang tak kena. Macam kita orang kena. Lepas tu kita orang ingat dah kena intercept, memang dah ready lah. Tapi saya tak bawa handphone lagi selagi dia tak betul-betul hampir dan panjat. Jadi kapten saya cakap jangan dulu, biar dulu. Lepas tu okey lah, kita tunggu. Tiba-tiba dia pergi. Yang kapal tadi tu lepas dia tembak dia kapal. Lepas tu dia pergi. Dia caw lepas tu. Okay. Dan saya rasa macam kenapa dia? Kenapa dia pergi? Macam apa dah jadi kan? Mungkin dari segi logiknya, mungkin lepas dia dah water cannon sekali, itu dah kira first amaran dan orang takkan berani. Tapi kapten saya teruskan perjalanan, tapi kita tak ikut the road. Kita pusing keluar daripada kelompok intercept tu dan teruskan melepasi ke depan lah, melepasi yang lain. Lepas tu kita teruskan perjalanan ke depan. Selepas dah lama, dah jauh, kita matikan kita punya tracker lah. Okay, lepas tu terus jauh, rupanya dah ada benteng untuk kepungan yang lain. Yang mana kita berjumpa dengan Scientific Unit 13. Diorang ni dah kepung kita dan diorang dah simbah water cannon. Mula sekali, tapi sebab kita tak mati enjin, kita teruskan. Dan water cannon tu berlarutan sehingga 2 jam. Bayangkan water cannon tu bukanlah water cannon yang simbahan yang biasa. Bukan kuat, boleh patah. Kapal layar yang besi, kapal layar tu boleh patah. Dia punya kuat.
Pressure dia kuat dah. Pressure dia sangat-sangat kuat. Uish. Badan yang besar pun boleh terjatuh. Ada seorang dalam kapal saya ni daripada Amsterdam kan. Dia terjatuh. Dia tinggi, dia tegap, dia besar. Tapi boleh terjatuh. Punya kuat water cannon tu. Subhanallah. Terjatuh masuk dalam laut lah. Dia terjatuh ke belakang, dah hampir nak jatuh ke belakang. Ya Allah. Sebab tu kita duduk dan tunduk lagi ke bawah sehabis bawah yang kita boleh, supaya tak ada yang terjatuh. Sebab kalau kita masuk, kalau ada yang terjatuh kat dalam laut, possibility untuk selamat tu sukar. Sebab dengan ombak dia gelap lagi. Memang agak susah nak look back, pencarian. nak cari search party lagi, mana nak cari. Pasal semua dah dalam panic. Betul, panik. Kan? Ish. Lepas tu minutes after ke apa terus dia naik atas. Dan dia macam shoot gunfire ke tak? Diorang shoot tembak tak? Dah tembak tak? Tembak macam warning shots. Warning shot tak ada, tapi diorang letak warning shot kalau masa yang ke awal. Masa yang second tu diorang dah, sebabkan kita tak berhenti, diorang dah letaklah laser kat setiap badan tu lah. Kata last. So you nampak laser kat badan? Nampak. So dia kata last warning, seandainya kalau kau tak berhenti, kita terus tembak. Shoot. Tapi macam Maria pun cakap dengan Kapten, dia cakap kita kena fikir juga pasal Adel. Sebab Adel seorang yang rakyat Malaysia kat sini, dia tak ada diplomatik. Malaysia tak ada diplomatik dengan sana Israel. So kita kena fikir juga pasal dia, dan kita kena matikan juga enjin. Dia cakap macam tu. Faham. So diorang sebab fikir, sebab alhamdulillah diorang fikir. Then baru saya, Kapten saya juga yang buangkan handphone. Dia cakap aku ada je untuk kau, macam aku janjikan daripada awal. Walaupun kau orang terakhir yang buang handphone, aku ada untuk kau. So dia ambil, dia yang buangkan. Walaupun depan Israel masih dia dah nak masuk ke kita punya kapal. So pembuangan handphone tu just before dia Israel ni naik atas your kapal lah. Cuma time tu kita dah tak ada internet. Rupanya diorang ada bag yang boleh tarik semua internet daripada Starlink tu. EMP lah. So lepas ni kalau ada lagi misi ke situ, kita dah tahu dah. Dia akan jadi macam ni. So life susah akan bermula waktu bila. Kita dah ada strategi untuk the next.